Sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2025 yang berlangsung selama 3 hari bermula hari ini, 13 Jun 2025 menjadi wadah memperkukuh peranan media sebagai pemacu literasi maklumat sekaligus merapatkan hubungan dengan masyarakat melalui pelbagai aktiviti pendidikan, hiburan dan interaktif. Timbalan Ketua Setiausaha Infrastruktur Telekomunikasi Kementerian Komunikasi Mano Vera Batran berkata, Hawana bukan sekadar platform untuk menghargai pengamal media dalam menyampaikan maklumat sahih, malah turut mengiktiraf peranan media sebagai ejen pendidikan awam dalam era limpahan maklumat. Ujarnya, masyarakat perlu dididik tentang pelbagai isu berkaitan media dan penyebaran maklumat termasuk kepentingan literasi media, pengesahan fakta serta bahaya penyebaran maklumat palsu yang boleh menjejaskan keharmonian sosial dan keselamatan negara. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Karnival Hawana 2025 di Ruang Legar Sunway Putra Mall di Kuala Lumpur hari ini. Turut hadir, Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Datin Paduka Nurul Afidah Kamaluddin, Ketua Pengarang bernama Arul Raju Durat Raj, merangkap pengarah projek Hawana 2025 serta pengurusan tertinggi bernama. Mano berkata meja semakan fakta bernama MyCheck Malaysia adalah inisiatif semakan fakta secara bebas oleh bernama bagi mendidik masyarakat berhubung literasi media dengan memberi fokus kepada isu-isu memberi impak kepada kehidupan masyarakat. Mengenai Karnival Hawana 2025, antara pengisian menarik ialah sesi bual santai bersama agensi, kuis, persembahan artis jemputan, aktiviti mewarna, sesi temu mesra, selain forum dan bengkel berkaitan penulisan kreatif, fotografi, audio siar serta literasi media. Bagi zon interaktif media, pengunjung berpeluang merasai pengalaman dunia penyiaran melalui Reruai Radio Televisyen Malaysia RTM, Media Prima Berhad, Astro dan TV Al-Hijrah selain lintas langsung menerusi studio mini Hawana oleh Bernama TV, permainan interaktif Breaking News oleh Bernama Radio serta pameran kempen Internet Selamat KIS oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Pameran agensi dan reruai interaktif turut menampilkan teknologi penyiaran digital oleh kumpulan The New Straits Time Press, jualan buku foto serta Arkib Media. Karnival ini turut disertai agensi kerajaan seperti Jabatan Penerangan serta Dewan Bahasa dan Pustaka selain gerai jualan oleh usahawan muda serta pasar komuniti melibatkan koperasi media, pertubuhan bukan kerajaan dan alumni wartawan.